Sabah semua anak-anak hormon Ustazah ni? Alhamdulillah baik. Betul? Baik ke? Betul baik? Agak-agak awak tahu kenapa agaknya Ustazah panggil awak datang berbilik dulu? Kenapa? Apa yang awak rasa? Tahu? Betul? Awak nak hormon Ustazah. Awak rasa apapun hal kes yang berlaku dekat maktab ni, siapa yang akan tahu? Jadi sekarang ni awak rasa awak ada masalah tak? Tak tahu je saya. Saya pun kurang pasti. Kurang pasti. Ustazah, sini saya tak buat masalah. Ya, Azami? Saya tak buat salah apa-apa. Awak Tak ada. tak ada Fazli? Tak ada. Tak ada. Saya Saya tak buat salah. Saya tengok je. awak tengok je. Ha. Maksudnya awak tahu apa yang kawan awak buat. Saya tahu Ustazah. No, saya tahu. Okey. Saya dah tahu. Tapi saya tak terlibat. Saya bukan buat pun. Saya tak terlibat secara langsung pun. Ustazah, bukan saya buat seorang orang. Awak tak buat seorang-seorang. Ya, bukan saya je terlibat. Ada je yang lain-lain ikut. Okey. Saya dapat makluman daripada Jemaah Disiplin Maktab JDM. Nama awak naik. Okey. 2 hari lepas betul. Saya dapat awak dilaporkan untuk masuk ke asrama perempuan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kenapa tak nak mengaku daripada awal tadi? Adakah kalau kata Ustazah dapat tahu Ustazah terus rotan awak ke? Tak. Tak kan? Saya tanya baik-baik ke Ustazah terus marah-marah awak? Saya tanya baik-baik kan? Okey. Macam mana boleh berlaku? Fazil, macam mana boleh berlaku? Pertamanya Ustazah, saya tidak berniat pun membuat. Okey. Tapi oleh sebab kawan-kawan saya mencabar saya untuk melakukannya. Jadi saya pun dengan yang lain-lain pun cubalah try itu. Dan itulah. Kawan yang mencabar tu ada sekali tak sama-sama dengan awak? Ada juga Ustazah. Ada juga. Ya. Azami, kenapa awak buat? Sebenarnya saya hanya tolong jaga line untuk Fazil. Saya hanya tolong jaga di kawasan itu untuk mengalami larang. Itu yang saya buat. Okey. Faham. Fazil. Okey. Okey, sebelum itu saya tahu awak tak pergi, awak tak buat, tapi awak tahu apa yang Fazil dan Azami buat. Betul? Betul. Okey. Kenapa in the first place awak tak ceritakan dengan Ustazah dulu sebelum makluman ini sampai dengan kepada jemaah disiplin? Kenapa? Sebab saya rasa saya tak salah Ustazah. Saya tahu betul tapi saya tak buat. Bermaksud kalau awak tak bagi tahu dekat Ustazah, maksudnya awak tak sayang kawan awak. Okey. Bayangkan kalau kata kawan-kawan awak ni ulang lagi, masa kata tak tertangkap, masa kata tak tertangkap dah, orang tak dapat jaga, tak dapat tengok dekat CCTV mengatakan awak ni masuk ke asrama perempuan. Agak-agak kawan-kawan awak tak ulang tak? Okay. Untuk Fazil dan Hazami, saya tahu awak seorang pelajar, mungkin awak rasa nak cuba sesuatu benda yang baru, betul? Ya, kan? Remaja sentiasa nak cuba benda baru. Tapi awak rasa sebelum awak buat sesuatu tu awak fikir dulu tak? Awak fikir tak? Awak rasa macam okey, saya tahu anak-anak sekarang ni ramai rasa okey,
kesabaran mulai rasa satu kepuasan. Betul? Kan? Tapi bila awak fikir tak sebelum awak buat sesuatu tu, adakah akan menyebabkan diri awak ke arah lebih baik ataupun lebih buruk? Fikir tak? Tak fikir. Okay? Kita awak ni kecil lagi, masih panjang lagi perjalanan hidup awak. Jadi awak kena apa-apa, walaupun awak sekarang seumur 15 tahun, 15 tahun, awak tetap kena fikir mana baik, mana perkara yang buruk. Okay, kena fikir. Dan first kali perkara ni dah sampai kepada Ustazah. Okay, dah sampai. Bila dah sampai kepada Ustazah, Ustazah tanggungjawab untuk maklumkan kepada ibu awak. Ustazah ibu awak di sekolah, di maktab. Tapi ibu bapa awak di rumah, agak kalau dapat tahu perkara ni, apa perasaan dia? Kecil. Tapi Ustazah bolehkah kalau jangan maklumkan kepada parents saya, Ustazah? Sebenarnya saya hanya ikut je, sebab kalau tak nanti kawan-kawan semua dah join tapi saya sendiri tak join, nanti kawan-kawan semua tinggal saya, Ustazah. Awak tahu, awak risau, mak ayah awak tahu. Betul? Awak tahu, tapi mak awak tak fikir apa yang awak buat tu akan menjejaskan, akan merisaukan mak ayah awak. Ini bukan setakat Fazil dengan Zami, saya pun sama. Kes ni, walaupun awak seorang yang bersubahat, tetap akan dijatuhkan hukuman. Kena sekali je. Ya, kena sekali. Okay, kena sekali. Dan awak pun salah kena maklum kepada mak ayah awak dengan apa yang awak sebab bersubahat dah. Dengan apa yang bila kita ni bersubahat, automatik awak menyokong apa yang kawan awak buat. Okay? Awak menyokong, awak tak sayang, awak tak ada kurang rasa sayang, tak nak ajak ke arah kebaikan kawan. Itu satu benda yang awak kena ubah. Jangan sayang kawan semata-mata sebabkan nak cover dia punya ni ataupun awak fikir okey itu bukan ni halawat. Okay, saya jadi nak tak nak Ustazah kena bagi tahu pada mak ayah awak, sebab kalau mak ayah awak tak tahu macam mana agak-agak macam mana apa-apa pun, sebab mak ayah awak tu penjaga awak. Ada kena tahu, walaupun awak bersekolah di asrama, tetap kena tahu macam mana keadaan awak, sebab Ustazah adalah ibu awak dekat sekolah. Apa-apa hal Ustazah bertanggungjawab. Kalau Ustazah tak bagi maklum bagi mak ayah awak, agak-agak mak ayah awak marah tak kalau dapat tahu awak ada masalah, dan pun selalu didiamkan. Apa perasaan awak rasa? Apa perasaan mak ayah awak kalau tak tahu awak ni subahat? Dia marah je. Hazami? Kecewa Ustazah dengan apa yang saya buat. Hazil? Ibu dan ayah saya akan rasa malu dengan saya, Ustazah. Awak tahu apa kesan dia. Awak tahu apa yang mak ayah awak rasa. Tapi nampak tak, bila kita ni remaja nak cuba benda yang baru, akhirnya akan makan diri awak tak? Ya, Ustazah. Ya. Betul. Okey. Jadi di sini Ustazah harap sangat apa-apa pun Ustazah akan bagi tahu pada mak ayah awak. Dan sebelum awak fikir, okay, sebelum awak buat sesuatu tu awak kena fikir apa yang awak buat tu akan jatuhkan nama siapa, Hazim? Saya dan ibu bapa saya. Nama ibu bapa awak. Betul saya? Betul Hazan? Kan? Betul kan? Jadi apa-apa pun awak akan jalani hukuman. Okay, awak akan jalani hukuman. Ustazah harap dengan hukuman tu bukanlah untuk menghukum awak. Tapi Ustazah, bolehkah saya berjanji sudah lepas ni saya tidak akan lakukan, bolehkah jangan jatuhkan hukuman kepada kami? Okey. Awak rasa hukuman tu kenapa awak rasa awak tak nak terima hukuman tu?
saya tidak mau mencemarkan nama saya di sekolah. Awak tak nak. Jadi saya tidak akan buat lagi itu. Meskipun ini kali pertama saya buat itu. Kali pertama. Macam mana pun, okay, seseorang yang berbuat sesuatu perkara tu, kita kena bertanggungjawab apa yang kita buat. Okay? Kita tak boleh lari dari masalah, Fazil. Kita tak boleh lari masalah. Kita tak boleh nak elak. Azami, apa yang kita buat ni, kita kena bertanggungjawab. Okay? Sebagai seorang pelajar, zaman sekolah ni lah zaman yang awak nak bina jati diri awak. Kalau kata dari sekarang, awak dah cuba-cuba nak buat perkara-perkara yang di luar jangkaan. Awak buat perkara yang tak baik. Agar apa akan datang, kalau lah awak tak terima hukuman, awak rasa awak akan menyesal tak? Hazami. Fazil, menyesal tak? Tak kalau kata awak tak dapat hukuman. Menyesal atau tidak? Tak menyesal kan? Jadi apa hukuman yang awak terima bukanlah untuk nak menghukum awak semata-mata, tapi benda ni adalah untuk nak membuatkan awak okey. Awak takkan berani buat lagi. Mungkin awak rasa malu, awak rasa sekarang ni rasa orang akan pandang rendah pada awak. Tapi awak kena ingat, apa yang kita buat ni, nak tak nak, apa yang awak buat ni awak kena terima lah. Okay? Awak kena terima, awak kena okey. Ustazah nak masing-masing ni, selepas Ustazah balik ibu Ustazah ni, semua dah mohon pada Allah ni. Awak dah masuk asrama perempuan kan, satu kesalahan besar awak dah solat taubat. Dah solat taubat kan? Saya Azami, Fazil, okay, awak dah cuba bertaubat sebelum awak rasa kesalahan yang awak buat ni bukanlah kesalahan dengan sekolah je, tapi hakikatnya kesalahan yang sebenar, dosa pada siapa? Siapa? Pada Allah. Okay, pada Allah. Jadi pada Tuhan kita, pada Allah. Kalau apa-apa pun awak kena fikir, perbuatan yang Allah redha ataupun perbuatan yang Allah murka. Awak kena fikir. Jangan disebabkan rakan sebaya. Saya tahu bila rakan sebaya ni awak rasa kita nak sesuatu benda yang baru lah. Jangan terpedaya. Jadi Fazil, apa lagi awak rasa, apa azam awak selepas ni? Selepas apa yang berlaku, apa yang azam awak nak buat pada saya? Apa yang awak azam selepas ini? Kalau sekiranya selepas saya menjalani hukuman ataupun tindakan, saya berjanji akan menjadi seorang pelajar yang lebih baik. Betul itu je. Lagi azam untuk saya, Ustazah, mungkin saya nak minta maaf atas apa yang berlaku. Lepas ni saya dah tak akan berikut juga mengajarkan kawan untuk buat benda-benda yang perlu, benda-benda yang akan mesakkan masa saya belajar di sini. saya, apa azam awak selepas ni? Azam saya lepas ni, kalau Azam ni ataupun Fazil buat masalah tadi ataupun kawan-kawan yang lain buat lagi, saya akan terus belajar Ustazah. Okay, ini bukan pada saya je, kawan-kawan lain awak ni apa sahaja, kawan-kawan kita bukan kawan satu orang je, misalkan kawan lain juga, kalau ada ajak kawan untuk kebaikan. Okay, jangan kalau boleh tak nak lagi anak kita terlibat dengan jemaah disiplin. Sebab apa-apa hal Ustazah nak bagi tahu pada mak ayah awak tu pun, ya Allah, tak sanggup. Sebab saya tahu
apa perasaan mak ayah ni bila dapat tahu anaknya membuat masalah. Apa perasaan bulan ni mak ayah awak? Sedih Ustazah. Sedih, awak dah sedih. Fazil, dia kan sedih, kecewa. Jadi awak awak kena jaga nama baik mak ayah awak. Mak ayah awak hantar ke sekolah ni sebab apa? Sebab apa saya mak ayah awak hantar? Untuk belajar. Okay? Untuk belajar. Okay, jadi Ustazah harap sangat benda ni takkan berulang. Dan selepas ni awak awak fokuskan kepada perkara klinik awak. Okey, sebelum tu kiranya awak rasa lepas apa yang berlaku awak rasa puas ke? Awak rasa benda tu satu satisfied ke awak dapat menanggung cabaran kawan awak? Tidak Ustazah, kami merasa menyesal. Okey, menyesal. Betul. Fazal menyesal juga. Saya menyesal sebab ikut ajakan kawan. Saya Ustazah harap menyesal tu bukan setakat depan Ustazah yang awak cakap. Menyesal tu awak fikir balik, muhasabah diri sama ada perkara ni awak pun kena minta, yang penting sekali awak kena minta maaf lah pada mak ayah awak bila mak ayah awak tak tahu. Okay. Ustazah harap masing-masing berubah ke arah pelajaran lebih baik. Jaga akademik awak, jaga sasiah diri. InsyaAllah kalau awak jaga sasiah diri awak, akademik awak pun akan berbantu. Okay. Kalau kata awak tak jaga, kalau kata dia senang macam ni. Kalau kata awak jaga sasiah awak, insyaAllah akademik awak pun akan sama-sama. Tapi kalau awak tak jaga sasiah awak, agak-agak kalau mak ayah awak pun tak suka, tak seronok, cikgu pun tak seronok dengan awak, agak-agak awak mudah tak nak dapat ilmu tu dulu guru? Tidak. Mudah tak? Susah kan? Jadi kita tak nak siapa boleh jaga nama baik awak? Adakah orang lain boleh jaga nama baik awak? Tidak, kami sendiri. Awak sendiri masing-masing. Fazil dia masing-masing. Hazani Syarif nama awak sendiri. Tak ada pun. Tak ada kiranya antara sendiri yang jaga nama diri baik masing-masing. Okay, Fazal harap sangat masing-masing terus fokus pada akademik, jaga diri, jaga iman, dan apa yang berlaku ni jadikan sebagai pelajaran. Baik Ustazah. Terima kasih Ustazah. Okay, Ustazah harap benda ni tak akan berulang lagi. Dan apa-apa Ustazah akan tengok prestasi awak macam mana. Jadi belum lagi result semester ni tak keluar lagi. Ustazah tak tengok lagi. Ustazah akan tengok macam mana keadaan. Jadi apa-apa Ustazah harap masing-masing ni menyesal dan tidak berulang lagi. Okay, janji. Okay. Ustazah harap kita jumpa lepas ni bukan sebabkan masalah, tapi disebabkan ke atas kejayaan awak. Okay, ubah insyaAllah. Apa-apa pun yang mana yang lepas jangan difikirkan. Okay, yang perkara yang lepas jangan perkara yang jahat, yang buruk jadikan pedoman. Perkara yang baik perlu diteruskan. Okay, baik. Okay. Sekarang apa-apa lepas ni kelas dah nak mula dah kan? Dah habis rehat dah. Boleh balik kelas. Ada berapa lagi? Dia dah berapa? Okay, pergi makan, jaga kesihatan pun habis. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, minit. Berminit.